Saya menyambut baik peruntukan yang sangat besar diberikan kepada Kementerian Kerja Raya dan juga Utiliti. Namun yang dipertua, masalah jalan di Karambunai saya kira bukan soal kekurangan bajet, tetapi beberapa kegagalan kaedah penyelenggaraan. Hari ini masih berlaku menampal jalan selepas ianya tular ataupun viral. Membiarkan jalan rosak berulang di lokasi yang lama. Tiada penilaian prestasi kontraktor yang jelas kepada rakyat. Saya mencadangkan kepada kerajaan, kontrak penyelenggaraan jalan berasaskan prestasi, penilaian berkala dan penalti terhadap kerosakan yang berulang. Penyelenggaraan pencegahan bukan hanya tampalan sementara. Jika kawasan seperti Karambunai yang duduk di kawasan bandar pun rosak, saya kira di luar bandar lebih jauh teruknya tidak seperti mana Karambunai.